Amir. Dah 2 tahun aku sekolah di SMK Gontong. Setiap hari aku datang awal sebab rumah aku jauh. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang tumpang kawan. Orang nampak aku senyum, tapi orang tak tahu kadang duit belanja cuma cukup untuk air kosong je. Bulan puasa dah nak habis. Aku cuma harap dapat balik kampung makan sama-sama dengan mak. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh duduk semua. Terima kasih cikgu. Nampak ceria kamu hari ni. Sebelum cikgu masuk tadi sibuk beberapa orang. Okey kelas, kita dah nak raya dah ni. Masing-masing cikgu rasa mesti dah buat persiapan. Macam mana dengan masing-masing? Ada dah beli baju raya? Saya dah beli cikgu. Tahun ni saya beli warna hijau. Saya warna biru cikgu, sama macam tahun lepas. Wah, masing-masing teruja nak sambut hari raya. Dah beli baju raya. Macam mana dengan Amin? Dah beli baju raya belum? Semua kawan-kawan seronok cerita pasal baju baru. Ada yang beli baju Melayu warna biru, ada yang terpahas dari butik. Tapi aku cuma ada baju lama tahun lepas. Bila tanya mak, bila nak beli baju raya, mak cuma cakap, Maaf Min, duit mak cukup untuk makan je. Mak tak dapat beli baju raya. Tapi tak apa, yang penting kita sihat. Kita kan ada satu sama lain. Aku faham, mak dah kerja keras. Tapi duit cukup-cukup je untuk makan. Aku tak pernah minta lebih. Tapi kadang-kadang aku rasa sedih juga. Amin, cikgu ada sesuatu nak bagi pada kamu. Ni untuk kamu. Saya ke cikgu? Ya, untuk awak Amin. Okey, ini tanda kasih sayang daripada kami semua untuk kamu. Hari raya bukanlah bermakna baju raya semata-mata, tetapi bersama orang-orang yang menyayangi dan membahagiakan kita. Okey Amin? Terima kasih cikgu. Okey, jangan sesedih lagi tau. Tak sangka ada orang yang nampak, walaupun aku tak pernah minta. Tahun ni aku ada baju raya sama macam kawan-kawan lain. Tapi lebih dari itu, tahun ni aku rasa disayangi dan dihargai. Assalamualaikum. Saya Cikgu Muhammad Zulkifli bin Yusof mewakili warga SMK Gontong Setiu mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Expo Spring terbaik.